Halo, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay guys, hari ni cikgu nak kongsi dengan korang satu setup pertama kita untuk akaun Grow HFM cikgu. Okay, kalau kau perasan kat sini, ini adalah chart M15 dan cikgu ada jumpa dekat sini satu setup BOMO Cell atau BHS Cell. Bahasa baru dia adalah BHS Cell. Okey, so dekat setup ni macam biasa, cikgu akan lukis dia punya zone. Selepas lukis zone, kita akan buat apa? Kita akan set up dia punya cell limit dalam zone. So untuk cell limit ni, cikgu hanya guna layer dia 0.01 lot. Maksimum cikgu akan pakai at least 3. Minimum adalah 1 layer lah. So macam biasa, kita akan tinggalkan 3 layer dekat situ. So apa yang akan terjadi? Macam biasa cikgu ajar, sebelum candle nak pergi lebih jauh lagi, kebiasaannya apa akan jadi? Candle akan masuk di dalam zone dahulu, kemudian baru dia akan keluar. So bila dah keluar tu, dia akan start profit lah. So apa yang kita kena buat sekarang adalah hanya perlu tunggu zone activatekan sell limit kita. Okey, seperti cikgu beritahu, sebelum candle hendak pergi lebih jauh, dia akan masuk dalam zone 2. Okay, kalau kau perasan, satu layer sell limit telah diaktifkan. Price pun sudah berjalan. Dia nak cuba aktifkan layer yang kedua. Layer kedua diaktifkan kalau perasan kat situ. So apa terjadi? Bila candle dah start masuk dalam zone, dia akan cuba keluar balik seperti yang kita buat analisa. Okey, kita boleh tengok price dia tadi naik turun. Ni lagi sikit lagi nak kena kita dah profit lebih kurang $11, $12. Tengah main lagi sikit je lagi. Alright, setup pertama kita profit atau stop loss, rasanya dia akan jadi profit dah, sebab dia tengah buat drop base drop. Maksudnya next candle dia akan cuba buat penurunan lagi. So cikgu confident dia akan buat penurunan. Alright, alhamdulillah kita dah start buat profit $13 total dia. Okay, kalau tengok balance 100, $13 3 sen USD. Okay, daripada 100 jadi 113. Okay guys, ini hanya setup pertama saja. Copy trading HFM cikgu, apa-apa boleh check di description cikgu nanti. Okey, ini merupakan setup kedua untuk grow akaun Copy Trading Cikgu. Okey, kalau kita perasan sini, candle terbaru ni dah tutup, ni adalah M15. So kita ada nampak dia ada buat apa dekat area sini. Okey, dia ada buat rally base drop. Ini adalah kawasan BHS Cell atau BOMO Cell. So apa kita kena buat? Macam biasa, kita akan letak at least 1 atau 3 layer. So macam cikgu akan letak at least 2 layer kat sini. Kita akan letak sini dengan sini. Dia punya sell limit lah. So macam biasa cikgu cerita, bila rally base drop complete valid, next candle akan turun. Dia akan turun. So macam ni dia akan turun. Sebelum dia turun, apa akan terjadi? Candle akan start buat kenaikan dahulu untuk masuk dalam zone, kemudian dia akan keluar. Waktu dia masuk dalam zone ni, hopefully dia akan aktifkan cikgu punya sell limit. Kebiasaannya dia akan jadi macam ni. Ini adalah technical analysis cikgu. Nampak candle nak cuba keluar, tapi kemungkinan maybe kalau bukan candle ni masuk, maybe next candle, tapi dia akan cuba masuk lah kat sini. So kenapa, soalan seterusnya, kenapa cikgu ambil sell? Okay, kita akan tengok pada H1 dulu. Okay, kita tengok H1. Okay, kalau korang perasan kat sini ada 2 color. Sini warna merah and then sini warna hijau. Yang korang nampak merah dengan hijau ni, ini adalah indikator cikgu punya lah. So indikator ni dia punya fungsi adalah untuk kesan pergerakan trend.
Maksudnya sama ada trend tu uptrend atau downtrend. Uptrend warna hijau. Dia simple je. Ini kata juga uptrend warna hijau. Downtrend warna merah. So untuk kita trade dekat M15, kita akan tengok dekat H1 dahulu. So dekat H1 ni kita nampak trend sekarang adalah menurun and color warna merah. Ini menunjukkan trend adalah downtrend. So kita akan fokus buy saja. Untuk korang nak tahu lebih lanjut pasal trend uptrend downtrend ini kata ni, Cikgu cadang korang boleh tengok video cikgu sebelum ini. Cikgu akan ada terangkan secara detail benda ni. So kita buka semula pada M15. H1 dah cakap downtrend, M15 cakap downtrend. Kita fokus sell sahaja. Maksudnya BOMO sell atau BH sell. So sekarang ni apa kita nak kena buat? Kita kena tunggu saja. So sekarang ni kita ada 12 minit untuk M15. Okey, sementara tunggu ni kita nak set up kita punya stop loss dengan take profit. Okey, disebabkan kita tengok sekejap ya. Okey. So untuk stop loss dengan take profit, cikgu akan gunakan Fibonacci. Okey, cikgu akan besarkan sikit lah. Okey, pertama cikgu akan buat dia punya take profit dulu. Okey, take profit 1 tak boleh sentuh, kita ambil take profit dekat area 2. Area sini kita akan ambil take profit. So apa cikgu buat, cikgu akan ambil dia punya nombor parameter dia. Alright. Okay, kita akan take profit dulu. Take profit yang pertama ni, kalau dia dah start activate ni take profit dia automatic. Sebab cikgu punya setting simple saja. Kita dah settle, kita tinggalkan. Okay, so untuk take profit kita dah settle. Kita nak buat adalah stop loss. So stop loss cikgu cuba zoom sikit. Ini adalah stop loss cadangan daripada Fibonacci. So apa cikgu buat, cikgu akan ambil lah stop loss dia. Kita makan kecil-kecil cukup lah, tak payah nak makan besar. Sebab cikgu punya account ni bukan untuk account flip atau nak cepat dapat duit kan. Account yang cikgu buat ni adalah account grow account copy trading. So kita trade secara berehmah. Kenalah ada stop loss. At least kalau tak kena profit, kena stop loss pun, kita masih dalam keadaan yang selamat. Okey. So dekat sini kalau boleh nampak, cikgu dah set up dia punya stop loss kat area sini. And then cikgu dah set up dia punya take profit dekat sini. Untuk kali ni take profit, cikgu ambil take profit yang kedua kalau korang perasan. Okay, ni cikgu nak buang sekejap dia punya ni. Alright. Okay, kalau korang perasan, take profit yang cikgu ambil ni daripada area sini lah. Kalau korang tengok take profit kat sini dalam 688 point atau 68 pips. Okay, dia punya stop loss pula lebih kurang 41 pip. So maksudnya kalau dia profit dia, sebenarnya nisbah profit yang cikgu guna ni adalah 1/2. Kalau kadang-kadang dia 1/1, 1/3. Dia takkan kurang daripada 1. Dan kalau sini, dekat sini, dia lebih kurang 1/2 profit dia. Dan kalau dekat sini, kalau dia activate kayak ni, kalau sampai sini 88 pips, kalau kat sini 21 pips, maksudnya 1/4 atau 1/3. So dia punya profit lebih tinggi daripada ni. So sekarang ni apa kita nak buat, kita tunggu saja price kembali sentuh dalam zone. Hopefully dia tak sentuh stop loss and then dia akan buat penurunan. Okey, itu saja. Sekarang ni masa untuk menunggu. Okey, price dah start naik. Boleh nampak naik laju ni. Saya rasa boleh pecah ni kotak kuning ni. Okey, tak apa, kita kena yakin dengan setup. Kalau pecah, pecahlah, stop loss lah. Ini adat sebagai seorang trader. Kena percaya pada setup. So sekarang ni belum lagi activate. Lagi sikit lagi, kita tengok macam mana dia activate ke.
Okey, satu layer sell limit telah diaktifkan. Okey, korang boleh nampak dekat sini price dah mula bergerak. Okey, dia masuk dalam zon seperti yang dicadangkan. Wah, dicadangkan sebab dianalisa. So, sekarang ni kita tengok kita ada lagi 5 minit untuk candle M15. So, hopefully selepas 5 minit ni candle akan buat apa? Penurunan tapi ni kuat ni, satu candle pacak dia. Hopefully tak ada apa-apa berita terkejut So kita hopefully dia akan sentuh yang kedua, lepas tu dia buat penurunan. Okay, ni sekarang cikgu nak tengok dekat H1 ada apa-apa benda pelik ke dia nak buat. H1 maybe nak buat drop, base drop, maybe dia nak buat. Okay, kita buka balik M15. Alright, M15 ada lagi 5 minit. Okay, kita tunggu saja Okay, kita tengok kalau macam ni dia masih sideways lagi. Bukan pasal apa dekat sini ada rally base drop. Dekat sini ada drop base rally. So dekat sini ada satu bawang sell, ada satu bawang buy. So dia akan main dekat area sini saja. So apa cikgu nak buat, cikgu akan stick pada kita punya plan pertama, iaitu kita letak TP pada TP1. Apa cikgu nak buat, cikgu akan bawa stop loss ni, kita akan jadikan dia atas daripada profit. Kita akan letak dekat TP1 saja. So maksudnya kalau dia kena TP1 ni, kena jauh. Stop loss sekejap, cikgu nak padam dulu yang ni. Okay, tinggal ni satu. So stop loss ni kita akan letak dekat TP1. Okay, dia turun balik ke TP1 ni. Dekat sini lah. So stop loss ada dekat TP1. Kalau dia kena break-even, maksudnya TP1 dah hit. Okay, dah hit TP1. Cikgu tak nak tahan lama sangat sebab cikgu nampak sini ada sideways. So normally kalau sini sideways takut dia spike terus naik atas atau spike terus bawah. So kita risau sikit. So tadi kita punya profit kita tadi tadi 113 Okey, sekarang berapa? 115. Okey, kita profit lebih kurang $2 lebih sebenarnya, dan 2.5 macam tu, $2.70 USD Ini profit okey lah, at least kita still under profit lagi. Ini untuk setup yang kedua. So kita tengok dekat H1 apa jadi sebenarnya. H1 ada lagi 8 minit ni, dia masih lagi sideways ni. Ya. Ini lambat lagi Okey, rasanya ini saja untuk setup yang kedua. Okey, nanti kita akan buat setup yang ketiga. So apa-apa korang nak tahu pasal trading apa, boleh baca dekat cikgu punya description. Okey guys, ini merupakan setup ketiga. Okey, macam cikgu tengok sini, cikgu ada masuk dekat sini ada 2 sell limit. Dia malam ni laju sikit candle Kalau perasan satu sell limit dia dah activate, satu lagi masih belum lagi. Okey, yang ini cikgu masih lagi mengekalkan trend sell Sebab kalau kita tengok dekat H1 ni ada tunjuk ada sell dekat sini. So maksudnya ini adalah drop base rally yang telah dipecahkan. So automatik dekat sini dia akan jadi sell. So and then kita punya indikator pun, yang ini indikator trend warna merah menunjukkan H1 masih lagi sell. That's why kita kekal masih sell. So untuk entry kita masuk dekat M15. Sebelum kita tengok M15, satu entry dia dah masuk dalam zone. Kenapa kita masuk dekat area sini? Kalau perasan kat sini, kamu boleh nampak satu indikator dia dah keluar. Dia dah keluar indikator behavior sell. Bila kita tengok behavior sell sini, kita dah nampak ini adalah rally base drop. So ini adalah zone bawah sell atau behavior sell. So that's why cikgu letak at least 2, satu dekat sini, satu lagi dekat atas. Okay, ni ada lagi 3 minit. Hopefully dia boleh sentuh atau dia tak sentuh, cikgu tekan manual. Maybe cikgu tekan manual, kita akan masuk satu layer. Sebab ni ada potensi sikit ni. Okay, so cikgu dah masuk satu layer secara manual 0.01. Hopefully dia activate lagi satu.
Okay, so macam biasa, cikgu punya jangkaan. Okay, kalau kamu tengok kat sini, bila rally, base drop, complete valid, next candle akan turun. Kau perasan daripada sini dia dah start turun. Candle ni dia dah start turun. Nampak? Okay, sebelum dia nak pergi jauh, candle buat apa? Candle akan buat kenaikan untuk masuk dalam zone. So sekarang ni dia tengah masuk dalam zone. So hopefully kejap lagi dia akan buat apa? Dia akan keluar daripada zone. So keluar daripada zone, kita akan start buat profit. So hopefully yang ni dia akan turun lah sekejap lagi. So kita akan letak, sekarang ni kita nak cari TP ya. So kita akan guna Fibonacci retracement. So kalau kita tengok dekat sini, Fibonacci retracement TP1 ada dekat area sini, TP2 dekat sini. Tapi ini macam sedap dimakan TP2 sebenarnya. TP2 ni agak sedap Okay, so apa cikgu buat sekarang? Cikgu akan biarkan dulu. Cikgu akan letak pada TP2 dulu. Dia punya take profit dia pada TP2. Tapi waktu sama cikgu akan monitor dekat TP1 sekali lah. Kita punya target adalah TP1 TP2 ni kira bonus, 3 ni kira lagi bonus. So untuk sell stop, cikgu akan letak jauh sikit, bukan dekat sini, ni hanya cadangan saja. Sell stop dia kita akan letak dekat area belah sini. Kita akan letak atas line ni. Sebab candle agak laju ni. Kat sini kita akan letak. And then lagi satu layer kejap senang copy dia. Stop loss. Okay. Kita letak sini. Sebab apa? Verified. So stop loss kita akan letak jauh sikit. Kita akan ambil atas ni sebenarnya. Sebab apa ada? Kalau kita letak sini dia akan makan So sekarang apa kita buat? Kita hanya perlu menunggu saja. Menunggu dia keluar daripada zone. Hopefully dia keluar, kita akan start making profit. Sekarang ni kita dalam negatif 12. So macam masa kita tunggu saja. Okay, dia masih bermain dekat area sini. Sikit lagi. Okay, so far candle semua dia ikut seperti analisa cikgu. Bila apa-apa candle behave sell complete valid, kita letak sell limit. Sebelum candle pergi lebih jauh, dia akan masuk dulu dalam zone. Dia activatekan kita punya sell limit. Lepas dah masuk dalam zone, dia akan cuba keluar balik. Lepas keluar, kita dah start profit, kita ambil. So tapi profit kita dah set dekat area sini. Ini adalah TP2 daripada Fibonacci retracement yang kita buat. Ni ingatlah, ini merupakan setup ketiga kita. Ini adalah setup yang sama pada hari ini. Hari ini 26/8/2026. Dia simple. Kita setup tadi bermula daripada area sini, tak salah cikgu. Sini ada satu. Dan kita ada setup dekat sini ada dua. Yang ni setup ketiga kita. Semua dekat-dekat je Dia simple je. Kita jumpa je. Lagi cikgu punya indikator dia dah keluarkan pattern. Bila kau nampak je BHSL, kau pandang sebelah kiri. Rally base drop. Kau nampak je dia keluar BHSL, kau pandang sebelah kiri. Drop base drop. Kau nampak je dia keluar BHSL je, kau pandang sebelah kiri. Drop base drop. So dia dah keluarkan candle Beaumont atau BH candle ni dengan tenang. So cikgu tak payah nak pening kepala sangat nak mencari And alhamdulillah cikgu punya indikator trend ni pun banyak membantu. Yang warna merah ni lah dengan warna hijau ni, indikator trend. Ingat bila kita nak trade, make sure trade ikut trend. Bila ikut trend dia lebih selamat. Okay guys, lagi sikit kita dah $36 dah yang terkumpul daripada 3 layer 0.01.
Okay guys, kita punya TP dia dah sentuh, Alhamdulillah. Okay, 3 layer kita 0.01 telah kena TP kita. Untuk 3 setup, daripada setup pertama, setup kedua dan setup ketiga, kita punya total profit dia adalah $55.49 USD. Sebab kita bermula dengan $100. So maksudnya hari ni saja kita trade maybe start dalam pukul 6 lebih 6 lebih, pukul 7 tu cikgu keluar pergi makan apa semua, cikgu bawa balik makan pukul 10. So sekarang dah pukul 10.30, saya tak trade lagi kot hari ni. Maybe cikgu akan trade besok. So dengan 3 setup ni, kita berjaya kumpul $55 bersamaan dengan 55% keuntungan pada hari ni. Okay guys, so ini saja yang cikgu nak tunjuk korang. Cikgu punya cara cikgu grow account copy trade. Ni copy trade cikgu. So cikgu punya grow secara safety, inilah cara dia.